Betul ke sijil halal ni menjadi simbol kepada kepercayaan dan keyakinan? Dunia mengiktiraf persediaan halal adalah persediaan Malaysia ni adalah persediaan halal yang terbaik. Jadi kalau kita tak mengambil kesempatan berkenaan tentang perkara tersebut, terutama peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, jadi rasa macam rugilah. You sendiri pun kalau nak pergi cari produk-produk pun mesti ada halal baru you yakin untuk masuk dan sebagainya. Tapi senang ke nak dapat sijil halal ni? Dia sebenarnya tak mudah. Dia tak mudah dan tak susah. Dia mudah saja. Sememangnya halal adalah satu ekosistem baru dan sememangnya menjadi satu ekosistem yang disegani malah menjadi tumpuan kebanyakan negara di dunia. Dan pada hari ini kita dapat lihat Melaka menganjurkan buat kali ketiga Melaka International Halal Festival 2026. Bersama saya pada hari ini adalah pengurus besar MAIM iaitu Amirul Basirun. Selamat datang Amirul. Selamat datang, terima kasih. Amirul, bila kita cakap mengenai halal je, ramai yang lihat ia sebagai tumpuan kepada makanan saja. Betul ke? Itu yang persepsi yang ramai orang tahulah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hari ini sebenarnya halal ni bukan hanya untuk makanan. Dia sebenarnya untuk dia pelbagai sektor yang boleh melibatkan halal. Contoh tentang perkhidmatan, pelancongan, pharmaceutical, fashion, lepas tu produk kosmetik, banyak saja. Tapi bila orang sebut halal ni tentang makanan, memang biasalah. Kita kalau tengok biasanya Muslim akan pergi makan. Dan makanan halal ni sebenarnya dia bukan lihat dari segi tentang makanan tu cara sembelihan dan sebagainya. Tapi sebenarnya halal ni lebih kepada tentang penyediaan bahan, kebersihan, lepas tu quality produk. Itu yang membuatkan produk tersebut akan lebih terjamin lah. Dan saya percaya ramai yang Muslim pun sekarang ni kita lihat banyak je yang ambil cari produk halal. Betul. Untuk menjamin. Saya pun kalau pergi restoran, saya selalu lihat dulu ada logo halal ke tak. Sebab saya lihat dia adalah satu ciri kebersihan kan. Betul ya. Betul. Bagaimana pemahaman ya mengikut pandangan MAIM lah ya. Pemahaman rakyat Malaysia secara keseluruhannya mengenai quote unquote halal ni. Okey, pemahaman rakyat Malaysia kini dari segi apa yang telah pihak JAKIM buat, pihak macam di Melaka, pihak Jabatan Agama Islam di bawah pengurusan halal, pihak Majlis Agama Islam, kita selalu menunduk turun padang untuk menerangkan kepada masyarakat tentang apa tu produk halal, bagaimana produk halal ni diberi jaminan. Sebab kadang-kadang ada kekeliruan kat situ. Kadang-kadang bila orang Muslim pun kadang-kadang macam keliru, makanan halal, tapi dia tak pasti. Kita ada tourism halal, kita ada kosmetik, kita ada banyak-banyak produk yang melibatkan halal, dan servis pun ada. Yang paling terbaru sekali, perkhidmatan lori halal pun ada juga. Jadi itu adalah membuktikan bahawa produk yang dibawa, produk yang diangkat adalah produk yang bermutu, produk yang baik untuk diberi kepada masyarakat lah. Amirul, apa value yang masyarakat non-Muslim ni boleh dapat daripada tagline halal ni? Value yang dapat value yang dapat ni, non-Muslim boleh hadir. Maksudnya dia boleh melihat produk-produk yang berkualiti, sumber yang terbaik, lepas tu kebersihan, lepas tu quality produk yang terbaik lah bagi saya. Maksudnya keterjaminan produk tersebut dari segi kesegaran dia, dari segi kebersihan dan sebagainya. Jadi penyediaan bahan. Jadi perkara-perkara tersebut yang memberi jaminan bahawa produk-produk halal ni adalah antara yang terbaik dan dipercaya, yang boleh dipercayai dan dijamin lah. Betul. Amirul, kita dapat lihat sekarang halal dah ada dekat China, halal dah ada dekat Korea, halal dia ada dekat Taiwan. Betul. Semua negara dah ada dah. Cuma dekat Malaysia ni, persepsi halal ni, ramai yang menganggap halal ni hanya untuk orang Islam ataupun pasaran Islam. Okey. Sebenarnya di Malaysia ni, kalau kita lihat dia, dunia mengiktiraf persediaan halal adalah persediaan Malaysia ni adalah persediaan halal yang terbaik. Jadi kalau kita tak mengambil kesempatan berkenaan tentang perkara tersebut, terutama peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, jadi rasa macam rugilah. Jadi di Malaysia ni, persepsi bahawa mengatakan
masih menolak, saya rasa tak kot. Sebab sekarang ni ramai yang mencari. Kalau kita tengok pergi pasar raya, kedai makan dan sebagainya pun, means you sendiri pun, kalau nak pergi cari produk-produk pun mesti ada halal, baru you yakin untuk masuk dan sebagainya kan. Betul tak Sebab dia ada dalam faktor kebersihan lah. Betul. Packaging dia cantik. Betul. Lepas tu kita dapat lihat dia lebih mesra. Betul. Produk-produk halal ni bila packaging dia kita lihat dia macam very dekat dengan hati rakyat Malaysia. Betul. Kan? Betul. Kalau produk halal tu datangnya daripada negara luar lah, macam mana kita nak menjamin dan memastikan dia ni betul-betul halal? Okey, kalau begitu, yang berkenaan perkara tersebut, JAKIM sendiri ada wujudkan satu apps untuk memastikan produk-produk di luar ni adalah halal. Dan kalau kita ikut pada dalam Asia, kebanyakan negara-negara yang ada halal ni, walaupun masuk kat Malaysia, kita ada charge, ada dikenakan, bukan dikenakan, maksudnya masih melihatlah standard halal tersebut. Jadi kebanyakan semua, tapi kebanyakan hari ini negara-negara luar pun banyak meminta Malaysia untuk menjadi rakan strategik lah untuk berkenaan persediaan halal ni. Peluang dia luas tak kalau katakan sesuatu produk daripada Malaysia tu mempunyai ataupun diiktiraf oleh certification halal? Sangat luas, memang sangat luas. Contoh, di Malaysia sendiri kita ada di Malaysia sendiri perjanjian antara 4 negara, iaitu 5 negara Malaysia di Asia Tenggara lah. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. 5 negara ni dan Kemboja. Saya 6 negara ni, kita dah, antara negara ni telah bersetuju. Saya ingat saya 2017 punya perjumpaan mesyuarat, yang mana negara tersebut yang ada persediaan halal, negara mereka, kalau produk tu kita pergi ke negara tersebut, produk tersebut boleh dipasarkan tanpa ada semakan dan sebagainya. Jadi contoh macam produk saya di Melaka, and kita nak pasarkan ke Indonesia. Jadi Indonesia akan menerima produk tersebut tanpa membuat semakan semula. Begitulah. Kalau biasanya kalau kita nak pergi ke luar negara ni, dia akan buat semakan tentang ingredient yang dipakai dan sebagainya kan. Jadi untuk persediaan kita boleh menembusi negara-negara tersebut tanpa ada semakan lah. Maksudnya kalau kita nak pasarkan produk tersebut, mudah lah, tak adalah banyak sangat kita cut short dia punya red tape lah kan. Betul. Mudahkan lagi. Menarik tu. Tapi senang ke nak dapat CJ halal ni? Itu satu saya soalan. nak tahu tu. Itu satu soalan yang banyak orang tanya. Dia sebenarnya tak mudah. Dia tak mudah dan tak susah. Dia mudah saja. Cuma apa standard-standard yang perlu kita ikut, kita kena ikut. Sebab kita macam Sean saya sebut tadi, kita nak perlu menjaga kualiti tersebut. Kita perlu menjaga keselamatan produk tersebut. Kita perlu menjaga kebersihan produk tersebut. Jadi ada standard-standard yang perlu diikut supaya produk tersebut dapat diberi jaminan bahawa produk tersebut adalah kualiti yang terbaik. Berapa lama biasanya kalau katakanlah saya ni SME mikro lah, nak memohon untuk mendapatkan pensijilan halal, berapa lama tempoh masa yang diambil? Sekejap ni 2 minggu. Oh, 2 minggu? 2 minggu. Tapi kalau requirement yang ada, maksudnya standard yang ditetapkan semua mengikut segala apa yang telah ditetapkan, 2 minggu dah boleh dapat persediaan halal tu. Maksimum 2 minggu lah. Maksimum mungkin kita boleh dapat lebih. Tapi kalau contoh kita buat permohonan and then berkenaan tentang dapur, berkenaan tentang peralatan yang mungkin tak sesuai, perlu ditukar, itu akan mengambil masa lah. Macam tu. Setakat ni respon daripada SME dekat Malaysia ni lah, kebanyakannya saya nak tanya lah, mereka yang terlibat dalam industri mikro kecil-kecilan ni, mereka nak mendapatkan pensijilan halal ni, adakah menunjukkan satu bentuk peningkatan? Peningkatan memang banyak. Dan baru-baru ni pun kerajaan telah memperkenalkan dipanggil dapur halal. Dapur halal ni dia memberi peluang kepada mereka yang berniaga kecil-kecil. Contoh yang buat kuih-kuih, jual makanan tepi jalan, jual yang ringkas-ringkas kan. Kita memperkenalkan satu plan itu dapur halal, mana mereka boleh mohon persediaan halal tersebut walaupun mereka berniaga kecil-kecil. Mereka boleh mohon persediaan halal tersebut dan akan keluar persediaan halal. Cuma proses itu pun lebih mudah lah. Proses itu pun lebih mudah.
Amirul mungkin boleh bagi tips sikit lah kan. Lebih-lebih lagi saya lihat Amirul dari Maim kan. Mungkin boleh bagi tips kepada usahawan-usahawan kecil di luar sana yang mungkin nak start business tetapi in the same time dia nak certification halal juga. Okey. Kalau nak start business ni, datang ke MN Chef. Sebab di MN Chef ni kita bukan hanya satu lagi, MN Chef ni biasanya division yang ada ni biasanya memperkenalkan produk. Tapi pada MN Chef kita memperkenalkan produk dan usahawan tersebut boleh terus jual kepada konsumer. Boleh jual terus pada masyarakat. Maknanya mereka boleh jual. Contohlah, ada seorang yang anak muda yang nak mula nak berniaga. Mungkin dia nak jual ayam goreng. Jadi boleh datang ke MN Chef, dia boleh dapat sumber ayam mentah yang terbaik yang ada halal, and then dia boleh dapat sumber tepung yang terbaik ada halal, dan dia boleh dapat sumber minyak yang terbaik, dan di situ dia boleh mulakan perniagaan dan memudahkan dia untuk memohon persejilan lah. Kalau dia ikut berkenaan tentang dapur dan sebagainya, itu akan memudahkan dia lah. Dia bila melaksanakan bisnes lah dalam konsep halal ni, bisnes dia bertambah baik ke atau dia terhad kepada pembeli-pembeli Muslim saja? Saya lihat dia bertambah baik lah. Contoh, ada satu pengalaman saya pada tahun 2024 first MN Chef dianjurkan. Ada seorang usahawan tu, dia bukan daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan. Dia jual daging dendeng. Dia buat produk daging dendeng, and then dia tak menyertai pun masa tu, tapi dia hadir untuk menyertai kelas-kelas tersebut. And then dia tengok macam mana kualiti produk, packaging, lepas tu tentang keselamatan produk dan sebagainya. And then 2025 dia start berniaga, hujung 2024 dia start berniaga, and then 2025 dia menyertai MN Chef, and then dia dapat bimbingan berkenaan tentang pengurusan kewangan, dia dapat bimbingan tentang pengurusan perniagaan dan sebagainya. Akhirnya dia dapat berjaya, dan awal tahun ni dia maklum dengan saya, dia beritahu saya ketika tahun lepas mula-mula dia tak expect perniagaan dia mungkin dalam sekitar 10 ke 15 ribu sebulan pulangan urusan perniagaan penjualan tersebut lah. Tapi ketika bulan puasa lepas, jualan dia mencapai 500 ribu, dan bukan hanya Muslim yang dibeli, dan produk tersebut sampai ke Singapura. Bagaimana pembabituan daripada usahawan-usahawan non-Muslim terhadap MIHF ni? Usahawan non-Muslim memang banyak sangatlah yang masuk, dan kebanyakannya berjaya. Kalau kita lihat contoh macam Mami, Julis yang menyertai ataupun yang terlibat dalam industri makanan ni, memang bila ada persetujuan halal ni, produk mereka memang sangat dan mudah untuk dipasarkan lah. Dan Amirul, kita dapat lihat satu lagi trend pada hari inilah, ramai rakyat Malaysia ni suka vegan. Okay. Betul tak? Betul. Bagaimana produk halal ni kita dapat lihat dalam konteks vegan ni? Boleh dihasilkan ke? Dia sebenarnya nama je. Vegan tu sebenarnya nama je. Tapi kalau kita ada je contoh macam yang kita ubah nama tersebut. Tapi nama tersebut memang tak boleh nak lagi lah kan. Tapi banyak je yang banyak saja produk-produk Muslim yang dikeluarkan menyerupai tersebut lah. Tapi tak adalah, cuma nama pun kita dah tukar kan. Nama vegan tu kita tak pakai lagi vegan, kita tukar lain. Contoh macam hot dog, kita tak pakai hot dog, kita pakai sausage di Malaysia kan, tapi produk yang sama je lah. Tapi ada ke trend macam pengguna kat Malaysia ni dia pilih produk tu mengikut kepercayaan dan nak kata macam mana naluri diri sendiri. Dia tak kisahlah halal ke tak halal, tapi dia ikut kepercayaan dia. Di Malaysia ni saya tak nampak pula macam tu. Di Malaysia ni keterjaminan produk tersebut menjadi pilihan utama lah. Kalau saya lihat, kalau produk tersebut memang baik, mutu dia memang baik, ada persetujuan halal, saya percaya memang mudah dipasarkan. Tapi kalau benda-benda tu semua tak ada, jadi memang jarang kot orang. Itu daripada pandangan saya lah. Bagaimana reaksi daripada masyarakat Islam terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh non-Muslim ni tetapi mempunyai certification halal? Bagi saya tu tak ada menjadi masalah lah, sebab itu lebih meyakinkan. Kalau ada sertifikat halal, Muslim ni lebih meyakinkan. Kita ni Malaysia, kita ni hidup dengan ketika kita merdeka, kita hidup dengan kepelbagaian budaya,
Dan kalau kita lihat dulu tahun 50-an, 60-an, 70-an, ada restoran Cina yang orang Melayu makan, dan sampai sekarang masih ada lagi. Di Melaka sini, di kampung saya di Alor Wajah, ada je satu kedai Cina yang dalam tu ada orang Melayu, ada orang India, dan ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina makan. Jadi saya rasa berkenaan perkara tersebut, pertama sekali adalah keterjaminan produk tersebut lah. Kita yakin dan kedai itu sendiri memang ada persediaan halal, dan itu adalah memberi keyakinan lah. Sebenarnya ia adalah satu advantage lah kepada betul. peniaga tu kan. Betul, sebab bila kita ada pensijilan halal ni, kita dapat lihat dari konteks kebersihan dan sebagainya, dia mengundang lebih ramai pembeli ataupun pengguna supaya datang kepada kedai. Itu satu strategi yang baik lah. Jadi MHHF ni untuk tahun 2026 ni, apa kelebihan berbanding dengan tahun yang sebelumnya dalam konteks nilai tambah kepada kerajaan negeri Melaka? Okey, macam saya sebut tadi, hujung tahun lepas, kita yang membuat Ketua Menteri telah melancarkan Halal Hub 2.0. Maknanya kita ada buka satu kawasan perindustrian yang mana kita beri peluang kepada semua pemain industri yang nak memperbesarkan perniagaan. Jadi kita ada sediakan satu hub, satu kawasan industri dinamakan Halal Hub untuk mereka menempat kat sana. Dan di sana untuk standard berkenaan tentang pembukaan kilang, persediaan halal sebagainya memang selalu diikut rapat lah. Jadi di situ adalah satu peluang lah kepada mereka semua, bukan hanya untuk orang Melaka tapi untuk seluruh rakyat Malaysia yang mana untuk berasa untuk mengembangkan perniagaan dalam bentuk halal, insyaAllah boleh datang ke Melaka lah. Dan itu adalah satu titik permulaan untuk kita mengumpul semua produk-produk halal untuk kita kembangkan ke peringkat antarabangsa. Mungkin Amirul boleh kongsikan jenis-jenis booth yang akan rakyat ataupun mereka yang mengunjungi MIHF 2026 ni dapat lihat di festival kali ini. Okey, kali ni kita ada makanan. Makanan memang biasa ada. Kita ada kosmetik, kita ada daripada ubat-ubatan, kita ada travel, halal travel. Lepas tu kita ada pakaian, fashion. Pada yang first masa MIHF pertama, kita siap ada buat ni fashion show. Muslim fashion show. Jadi ada fashion, ada yang jual kurta, yang ada jual baju Muslim, and then ada yang selain daripada tu ada jenis produk makanan pun, ada yang produk makanan mentah macam ayam bulat, ada jual daging, ada yang bacon, hotdog dan sebagainya. Semua ada. Macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Bila kita cakap macam-macam ni kan, kita dapat lihat Amirul mereka peniaga-peniaga atau mereka yang ada booth ni bukan saja dapat memasarkan produk kepada mereka yang datang, tapi apa peluang, anjakan peluang yang lebih luas kepada mereka untuk memasarkan produk tu di pasaran luar. Okey. Kalau mereka ada macam planning, tahun depan saya nak masuk ke Korea, tahun depan saya nak masuk ke pasaran China. Okey, kepada usahawan, mereka bukan saja boleh memperkenalkan produk kepada orang ramai, mereka boleh jual produk tersebut direct dengan orang ramai. Itu adalah satu peluang kepada usahawan. Dan ketiga, kita ada kelas bimbingan. Kelas bimbingan produk halal, kelas bimbingan kewangan, kelas bimbingan tentang pengurusan syarikat, kelas, dan kita ada pelbagai kelas-kelas yang ada. Dan paling penting, kita ada sesi padanan perniagaan. Padanan perniagaan ni kita melibatkan insyaAllah lebih kurang dalam yang telah bersetuju untuk menyertai lebih kurang 14 buah syarikat, 7 daripada tempatan, 3 lagi daripada tempatan yang besar macam Aeon dan sebagainya, dan ada 2 syarikat international, 3 syarikat international yang hadir daripada Korea Selatan, daripada Taiwan dan daripada Indonesia, hadir pasar raya untuk mereka membuka peluang kepada semua usahawan untuk mengembangkan produk mereka kalau difikirkan yang sesuai untuk dipasarkan ke dalam pasar raya mereka. 789 ya? 789 ni acara kemuncak dia bila? Acara kemuncak dia adalah pada hari Sabtu lah, tengah hari, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof pada tengah hari. Dan acara itu adalah kemuncak perasmian. Tetapi pada setiap hari kita ada macam-macam ada aktiviti lah. Macam-macam aktiviti. Ada dari segi kanak-kanak, ada pertandingan mewarna, ada untuk sekolah menengah, ada pertandingan berkenaan tentang apa itu halal yang dikelola oleh JAKIM dan JAIM. Lepas tu kita ada Monster, Papazola dan sebagainya. Lepas tu kita ada
artis, ada Khatijah Ibrahim, ada Donaldza Idris, ada Real Ekspedisi. Lepas tu kita ada Malam Berselawat, dan kita ada pelbagai aktiviti. Dan MIHF ni bukan hanya untuk usahawan, tapi mereka yang datang baru nak mula berniaga pun boleh datang melihat sumber-sumber yang ada dalam tu untuk dijadikan perniagaan. Dan mereka pun dan yang lain boleh hadir bawa keluarga, pelbagai aktiviti daripada kecil sampai besar, macam-macam aktiviti yang kita sajikan. Sebenarnya akan menjadi satu inspirasi lah kepada peniaga-peniaga muda yang ingin mencari peluang untuk berniaga. Betul. Amirul, berapa sasaran pengunjung untuk tahun ini dan apa yang special sangat pasal MIHF 2026 kali ini? Alright. Untuk tahun ni kita sasarkan pengunjung seramai 170,000. Pada 2024 kita punya pengunjung adalah seramai lebih kurang 90. Bagi tahun lepas ada 130,000, dan tahun ni kita sasarkan dalam 170,000 penyertaan. Dengan nilai jualan kita sasarkan tahun ini melebihi 20 juta. Macam tahun lepas, dalam 3 tahun penyertaan tersebut 13 juta nilai dagangan yang berlaku sepanjang 3 hari. Dan tahun ni kita sasarkan 20 juta lah nilai dagangan tersebut. Meningkat 7 juta ya? Meningkat 7 juta. Terus kita sasarkan ya. supaya ada dorongan kepada usahawan ni untuk pergi lebih jauh untuk memastikan mereka berjaya lah. Okey, dan apa yang special Amirul pasal MIHF 2026 ni? Saya nak tahu juga sebab penonton semua nak tahu. Kalau saya datang dari Selangor, saya ni dari Kelang. Kalau saya daripada Kelang nak sampai Melaka mungkin lebih kurang 2 jam. Apa yang special 789 ni? Okey. 789 ni sebenarnya saya nak mengajak semua rakyat Malaysia untuk hadir. Semua di Malaysia untuk hadir ke Melaka. Pertama sekali, Melaka ni memang terkenal dengan negeri pelancongan, dan kita memang tengah menekankan tentang pelancongan halal di Melaka. Jadi macam-macam ada kat Melaka. Dan 3 hari ni adalah satu peluang di mana hadir bukan hanya ada yang datang untuk membina perniagaan, ada yang datang untuk membina kenalan, ada yang datang untuk membawa keluarga beriadah. Dan ini adalah tempatnya. Dan kalau nak datang shopping, lebih banyak kat sini. Jadi itu yang kelainan yang ada, dan kita akan memastikan bagi kali ini lebih mesra kepada semua rakyat Malaysia. Maksudnya pelbagai lapisan, daripada daripada yang berumur sampai ke yang muda, semua boleh hadir, dan macam-macam aktiviti yang kita anjurkan lah. Bagi pihak Wallet Rakyat, kami mengucapkan selamat maju jaya kepada MIHF 2026. Terima kasih. Dan sebenarnya kita dapat lihat MIHF ni bukan saja untuk produk-produk halal dipasarkan dan juga mendapatkan permintaan setempat. Sebaliknya, ia juga akan membuka ruang supaya kita dapat meluaskan pasaran ke luar negara dan juga menempa nama di persada dunia. Jadi, jika anda pada 789 ini berada di sekitar Melaka ataupun di luar Melaka bersama-sama kami di MIHF 2026. Dengan itu, saya Charles Mohan, ini Wallet Rakyat. Kami bincang, kami faham. Kita jumpa lagi.